Tak perlulah sampai kau cium tangan aku kan. Aku ada satu keadaan lah bila aku jumpa orang ramai. Okay? Kadang-kadang muka aku ni mungkin muka orang tua. Muka nampak macam umur 40, 45 kan. So bila orang jumpa aku, immediately orang akan cuba untuk salam, tunduk dan cium tangan lah. Dan kepada orang-orang kawasan aku just nak tanya korang. Aku sebenarnya tak kisahlah. Mungkin korang rasa aku lagi tua ke apa ke. Korang datang jumpa orang lain. Korang terus ambil tangan dia, korang terus tunduk. Tunduk bagi aku okey. Sebab aku pun buat kepada orang yang lagi tua, kepada orang yang aku hormat. Itu macam automatik lah. Sebab itu memang budaya dan culture kita. Tetapi bila kau jumpa orang dan kau nak cuba salam dan kau cium tangan, ini dia macam, aku bukan nak cakap benda ni salah, tetapi to me lah dia buat aku rasa macam awkward sedikit. Sebab apa? Sebab yelah, kita tak kenal each other, kita belum ada lagi apa-apa hubungan yang formal kan. So bila kita nak bersalaman, mungkin persalaman kita tak perlulah sampai kau cium tangan aku kan. Sebab benda tu mungkin buat aku rasa awkward. Aku tak tahulah, itu mungkin aku. Bagaimana dengan korang? Aku cuba dengan pendapat korang. Sekiranya korang didatangi oleh orang lain, dia nak bersalam dengan kau, bila dia ambil tangan kau, instead of just tunduk saja, dia cium tangan kau. Macam mana perasaan korang dan apa korang akan react dalam keadaan macam itu? Okay? Sila share jawapan korang dalam ruangan komen.